70507047. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang teknik titisan, iaitu satu teknik dalam bidang seni visual yang sangat sesuai digunakan kepada kanak-kanak di taska dan di tadika. Teknik titisan ialah satu teknik yang menghasilkan karya seni dengan menitiskan warna seperti menggunakan cat air, cat poster, dark white ataupun warna pada permukaan kertas atau kanvas. Teknik ini lebih menumpukan kepada proses penerokaan warna berbanding hasilnya sempurna. Apabila warna dititiskan, ia akan menghasilkan pelbagai corak, bentuk dan kesan yang unik. Setiap titisan akan memberikan hasil yang berbeza bergantung pada kualiti warna yang digunakan, kedudukan titisan, jenis kertas dan warna itu bergerak atau bercampur. Teknik ini biasanya menggunakan alat yang mudah didapati seperti brush lukisan, penitis atau dropper dan penyedut minuman. Penggunaan alat-alat ini juga membantu kanak-kanak menguasai kemahiran memegang, mengawal pergerakan tangan dan meningkatkan koordinasi mata dengan tangan. Dari segi pelaksanaan, guru akan menyediakan bahan-bahan seperti kertas lukisan, warna air dan brush lukisan, alat untuk menitiskan warna. Ini adalah langkah untuk melaksanakan teknik titisan. Langkah pertama, sediakan kertas lukisan dan warna yang perlu dicairkan. Okey, so sekarang kita akan cairkan warna dahulu. Saya memilih warna sky blue. Saya akan mencairkan warna ni di atas pelet ini. Saya basahkan dahulu, kemudian saya celur. Dan saya meletakkan di atas ini. Setelah itu, saya membasuh berus dan mengambil warna yang lain. Saya memilih warna merah. Kemudian, letakkan di atas pelet. Tambah sedikit air dan gaul bagi sekata. Okay. Kemudian, saya memilih warna orange. Dan meletakkannya di atas pelet. Warna yang terakhir ialah pink. Langkah yang kedua, ambil warna menggunakan penitis atau berus lukisan. Langkah yang ketiga, titiskan warna pada kertas mengikut kreativiti anda. Langkah yang keempat, tambahkan warna lain jika ingin menghasilkan campuran warna. Setelah selesai, langkah yang kelima, miringkan kertas atau tiup menggunakan penyedut minuman.
untuk menghasilkan pelbagai corak. Setelah selesai, biarkan hasil karya kering sebelum dipamerkan. Setelah kering, kita akan menjadikan hasil karya seni teknik titisan ini menjadi kipas kertas. Saya akan buat. Mari kita buat. Langkah pertama, kita perlu lipat dia macam ini. Kita terbalikkan dia dan kita lipatkan. Kita ulang sampai habis. Setelah selesai menjadi begini, kita akan lipat dia menjadi dua macam ni. Setelah selesai menjadi begini, kita akan gam dekat tengah dia ni. Kita akan gam di atas ini. Okey, semua kita akan gam di sini ya. Selepas letak gam, kita akan melekatkan dia begini, macam ni. Setelah selesai, kita buka dia dan jadilah kipas tangan. Cantik tak? Cantik kan? So, di tengah ini kita boleh meletakkan dia macam hiasan supaya bagi cantik. Lepas itu kita boleh meletakkan hiasan seperti kitchen atau tali yang comel-comel pun boleh. Kita letak, sangkutkan dia dekat tengah sini. Tengah sini ya guys, yang ada lubang ni, kita sangkut dia. Setelah selesai sangkut, menjadi cantik kipas kita. Cantik dan comel kan? So inilah kipas daripada hasil teknik titisan. Sekian. Terima kasih. Kanak-kanak kemudiannya memilih warna yang disukai mereka dan menitiskan warna tersebut pada kertas. Selain itu, mereka boleh menambah warna lain supaya terjadi percampuran warna yang menghasilkan kesan baru. Kanak-kanak juga boleh mengirimkan kertas supaya warna mengalir atau meniup titisan menggunakan penyedut minuman untuk menghasilkan corak yang lebih menarik seperti dahan pokok, bunga api, rumput atau corak abstrak. Setelah selesai, hasil karya akan dibiarkan kering dan akan dipamerkan kepada guru. Teknik titisan juga mempunyai banyak kelebihan terhadap perkembangan kepada kanak-kanak. Antaranya ialah teknik ini dapat merangsang kreativiti dan imajinasi kerana kanak-kanak bebas memilih warna dan menghasilkan corak mengikut idea mereka sendiri. Aktiviti ini juga dapat membantu meningkatkan kemahiran motor halus kerana mereka perlu mengawal pergerakan tangan semasa menggunakan penitis atau berus letisan. Selain itu, teknik titisan turut membantu kanak-kanak memahami konsep warna primer dan warna sekunder. Sebagai contoh, apabila warna merah dicampurkan dengan warna kuning, mereka dapat melihat sendiri bagaimana warna-warna oranye terhasil. Proses penerokaan seperti ini menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan kerana kanak-kanak belajar melalui pengalaman sebenar. Di samping itu, teknik titisan ini juga dapat membantu meningkatkan daya tumpuan, kesabaran dan keyakinan diri. Kanak-kanak perlu memberi perhatian semasa menitiskan warna supaya hasilnya kemas. Mereka juga menunggu belajar hasil karya mereka kering sebelum melihat keputusan akhir. Apabila berjaya menghasilkan karya sendiri, mereka akan berasa bangga
mereka sendiri. Teknik ini juga memberi peluang kepada guru untuk berkomunikasi kepada kanak-kanak. Guru juga boleh bertanya soalan seperti, mengapa kamu pilih warna biru? Apakah yang kamu nampak daripada hasil corak ini? Atau, apakah yang berlaku apabila dua warna dicampurkan sekaligus? Soalan seperti ini dapat membantu meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran berkomunikasi kanak-kanak. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan menggunakan teknik tulisan ini ialah menghasilkan gambar pokok, gambar bunga, hujan, pelangi, rama-rama, dansa laut, galaksi, bunga api dan corak. Aktiviti ini boleh disesuaikan mengikut tema pembelajaran seperti alam semula jadi, cuaca, haiwan atau sambutan perayaan. Sebagai kesimpulannya, teknik titisan merupakan satu teknik seni yang mudah, menyeronokkan dan sesuai untuk semua kanak-kanak. Teknik ini bukan sahaja membantu mereka menghasilkan karya seni yang kreatif, malah menyokong perkembangan motor halus, kreativiti, koordinasi mata dan tangan, kemahiran berfikir serta keyakinan diri. Oleh itu, teknik tulisan sangat sesuai dijadikan salah satu aktiviti pembelajaran berasaskan bermain di taska dan di tadika kerana ia memberi pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada kanak-kanak. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Bye-bye.